Cabaran 50 negara sebelum umur 40 tahun masih belum tercapai. Setakat ni, kita orang berjaya jejak 47 negara dan sejujurnya rasa macam tak percaya Travelog Live with the Nest di luar negara dah masuk episod ke-200. Kita orang kan selalu dapat orang DM kan, cakap suruh buka trip kan. Senang ke ikut trip macam ni? Pengembaraan Live with the Nest kali ni masih lagi di Bangkok yang terkenal sebagai syurga shopping street food. Lepas pengalaman tak berapa best dekat hotel yang pertama, kita orang terus decide untuk tukar hotel lain yang lagi selesa. Sebab bilik belum ready, kita balik petang ke apa baru kita check in bilik lah. Dan terus ke tempat yang orang Bangkok sendiri pun suka, iaitu Decembers. Tempat shopping paling popular, trendy dan yang paling penting murah. Kualiti dia sangat-sangat bagus. Dia punya design pun up to date lah juga. Wajib masukkan tempat ni dalam wishlist. Lepas check in dan solat Zuhur, kita orang terus gerak ke Masjid Harun untuk misi food hunting halal yang seterusnya. Dan dekat sinilah kita orang jumpa kedai makan pad thai dan oyster omelette yang sumpah sedap dan wajib try. Masuk kucai dia free flow. Kita orang sambung adventure ke Oriental Pier, naik long tail boat ke Icon Siam. Harga dia 10 baht je seorang. Dia dah jalan dah cepat gila. Masuk je Icon Siam, terus nampak orang jual sate buaya. Time kita orang tengok depan mata memang rare. Dalam Icon Siam ni juga ada banyak option halal. Semua sedap sampai tak boleh nak move on. Lepas makan, kita orang naik boat merentasi Sungai Chao Phraya sekali lagi ke Asiatik, sebuah open air mall dengan lebih 1,500 kedai. Meriah, besar dan perfect untuk tutup hari kita orang dekat Bangkok hari ni. Aku nak masuk rumah hantu tapi sebab Bella tak lepas. Aku penakut basuh dengan Amy yang penakut ni. Jangan lupa tekan like, subscribe dan turn on button notification supaya tak terlepas episod seterusnya dalam misi 50 negara sebelum umur 40 tahun. This is the final boarding call for passengers. So, kita dah check out daripada hotel yang sana. Hotel first kita untuk 2 malam pertama. Deposit 500 dia bagi balik. Lepas tu kita pun datang dekat hotel yang kedua. Dalam jarak dia 70 meter je daripada hotel first. So, yang ni nama dia Patra Boutique Hotel. Yang tu kan Sitin kan. So, Patra Boutique Hotel ni deposit 1,000 tapi bilik belum masuk kedua sebab bilik full. So, akhirnya aku pun ambil bilik yang sama juga, triple room tu. Sebab yang tu je yang boleh accommodate untuk 4 orang. Sebab Amy dah 12 tahun. Sebab bilik belum ready. So, kita nak pergi jalan dulu. Kita tinggal luggage dekat dia. Nanti kita balik petang ke apa baru kita check in bilik. Jom. So, untuk first destination, kita nak pergi December. Patutnya kalau jalan luar dalam 550 meter. Tapi kita guna shortcut yang kita lalu ke market semalam tu. Sebab dekat gila kalau lalu yang tu. Dah lebih redup. So, kita pergi situ dulu. Ni, kedai halal Muslim food yang kita makan semalam. Dia buka pukul 6 pagi sampai pukul 3. Tapi hari ni kita breakfast, kita makan yang kita tapau daripada chocolate bill semalam tu. Pizza ada separuh lagi. Ada goreng pisang dengan apa? Sweet potato. Ada cake juga. Kita makan yang tu dulu dah habis kan. Dan tengah hari nanti baru kita pergi makan kat tempat lain untuk lunch. So dah sampai dah. Nampak tak yang signboard pink tu? Tu dah December dia. Tapi sebab dia block sini jalan ni, tak payah nak cross kat sini. Kita kena cross kat depan dekat dengan apa? Platinum Mall tu. Oh, tak payah cross kat depan. Dia ada Jejantas. Aku tak ingat bila the last time aku naik Jejantas. Aku rasa masa dekat Kedah ke? Kedah ada Jejantas ke? Aku rasa masa dekat Kedah. Lama, long time ago. Kita nak cross Jejantas. Ni Platinum Mall. Kita nak cross belah sana, tak payah pergi kat depan tu. Kita naik Jejantas. December tu nampak tu. Yang belah kanan yang colour pink purple tu. Kat sini tempat-tempat shopping dia memang disediakan tempat tu buat live. Live studio untuk PF semua untuk untuk menjual lah, macam orang buat live dekat TikTok ke apa benda tu lah, live studio. Kalau yang ni nampak tu December's live studio. Tapi kita nak pergi tu yang dekat belah sana. Masuk ke sana kot. So aku tak nampak lagi harga 100 lebih. Tapi starting price kat sini banyak yang start dengan 200. Dan guys dapat orang borong. Banyak gila aku nampak dia buat kelas 1 gini yang besar ni untuk orang shopping lah, untuk orang borong. Harga dia tebal gila pasal harga 200 baht je. Oh ni. Cantik. Oh. Ni 200 lah. Dia display 300 tapi 200 ke 200 yang ni. Kalau ni 200 murahnya. Ni 500. So yang ni lah 200. Kalau pakai seluarnya dah beli lah semua colour. Baru 200.5 kot. Cantik ya Bayang. Touch. White leg pants. Sedap lah 200. Macam pakai skirt lah jadi. Hari keberapa pun tak ada hasil lagi. Lihat lu. Ada 3 hari lagi.
Yang ni macam ada brand. Tapi brand pun yang bukan ori lah. Tebal betul. 1,600. Tebal betul, tengok dia pakai. Yang ni pakai sama. Dia terletak kan. Bila pakai tu nampak macam nampak macam mahal. Kita dah jalan di sana tadi Dah. Kain cardigan dia ni 200 baht. Memang sedap gila. Tebal betul. Bukan macam nipis lah. Ni macam Uniqlo punya cardigan. Betul. Sama. Uniqlo punya cardigan sedap. Tapi mahal lah kat 100. Yang baru. Apa 200 baht. Cantik seluar. Beli tak pakai kak. Jom. Sana pergi. Tak pergi kan? Tolong betulkan baju dia. Bagaimana dapat macam tu? Oh ya ke? Boleh. Sedap lah suara ni. Aku dah setiap kali aku pegang memang semua sedap. Dan kain dia berat. Sedap lah. Kau nak pakai? Singkat ni. Sedap ni pakai. Masuk video pula. Ni murah lagi, 180. Kain macam apa? Parachute. Cargo. Cantik. Ada list kat bawah. Okay, so kita dah habis pusing December. December ni dia satu store yang terletak dalam Grand Diamond Plaza dan dia memang tempat wholesale baju perempuan sahaja. Terlalu banyak baju perempuan, tak jumpa lagi untuk budak. Lelaki pun tak ada. Banyak sangat baju dia. Dia ada 4 tingkat. Lepas tu dia baru buka. Dia buka tahun 2023. Design kat sini, bagi aku agak up to date juga. Dah, so material dia sangat sedap. Kan material yang macam cikai-cikai sebab harga dia murah. Tak, walaupun harga dia murah tapi material dia berkualiti. Located betul-betul dekat sebelah Platinum Mall, tapi transaction semua by cash lah kan. Pasal tak ada guna kad. Aku tak rasa dia boleh bargain, tapi aku nampak ada orang bargain tadi, dia memang tak bagi sebab harga dia dah murah kot. Starting price kat sini 100 baht dan kalau paling mahal pun kalau one set 400-500 macam logik lagi lah. Tapi average harga memang dalam 200-200 setengah macam tu je. Dan kualiti dia sangat-sangat bagus. Kualiti kain dia sangat best dan dia punya design pun up to date lah juga. Kedai December yang dekat sebelah Burger King, entrance yang sebelah Burger King, harga seluar dia lagi murah, 180 je. Jadi kita nak pergi tempat lain pula. Lepas tu baru kita balik bilik, check in hotel sebab kita nak solat. Jom. So kat sini banyak baju yang untuk plus size dan compare dengan yang kita pergi ke Pratunam, compare dengan kita pergi ke December Trail, kat sini banyak baju yang set, yang macam baju dengan skirt, baju dengan seluar ataupun yang dress full, lengan panjang atas sampai bawah. So tadi kita kan daripada December tu kita naik dia punya jejantas tu kan. Kita sepatutnya naik jejantas turun bawah, tapi kita masuk ke kiri sebab nampak mall ni dia Keruntong Plaza. Kat dalam Keruntong Plaza ni dia banyak tingkat. Lepas tu kat dalam ni banyak baju-baju plus size, baju macam Petit Boy selalu jual tu 59. Macam harga baju yang semalam tu. Cantik kot. Kan cantik kan? Gambar. Yang ada baju dengan skirt couple set tu. Lepas tu juga baju yang dress. Tak jumpa lagi sekat ni baju yang macam ni. Cantik. Long sleeve dress labu. Lepas tu harga dia tak murah sangat macam tempat lain. Harga dia macam how much is one? 150. Baju kat sini cantik tapi harga dia lebih mahal sikit. Vanilla kan? Vanilla. Nak jumpa 200 susah. Biasanya 400 ke 600 macam tu. Tapi harga dia agak mahal. Cantik. Sangat-sangat cantik. Dan tak ada. Tak jumpa dekat Platinum Mall. Tak jumpa kat December. Tak jumpa kat Pratunam. Kalau 1-2,5. Cantik kan tu sebab kat tangan. Nampak lah kalau pakai. Thank you. Menarik lah juga dalam ni. Aku dah mak lah kedai-kedai nak tengok. Wholesale 620. 620. Wholesale means have to buy 3. 2 piece. If one? 700. Jadi 2 650. Beza 50. Last day baru kita decide nak beli yang mana. So now kita nak move next destination. Bangkok kan tempat shopping. So jalan je lah. So, tadi aku jalan-jalan pasal aku nampak patung dia pakai baju ni cantik. Ui, tebal lah kain dia. Kita pegang. 3570. Lepas tu harga dia 200. Kalau beli 3570. Tapi yang lain tu kain macam tebal sikit, panas kan. So, aku beli satu je, harga dia 200. Can I have that one? Thank you. Kalau baju jalan kat sana lah kot. Baju budak okey lah. Sebab baju budak sangat susah nak jumpa. Tak ada. Sekarang aku tak jumpa lagi yang ada baju budak kecuali. How much for this one? For mommy 300. Ni mak dia pakai. Ni mak anak dia pakai. Masa goyang dua orang. So, just take the baby one. Okay, baby one. Thank you. Kedai ni dengan ada satu stall dekat depan Platinum Mall. Tempat lain susah. Lepas tu dia boleh matchkan topi. Topi dia 100 je. Comel lah kalau pakai. Contoh macam ni. So, jom. Gepuk. Sebelah kedai kita beli baju vanilla tadi tu, ada kedai makanan Indonesia pada Nusantara dan halal dekat sini. Nak cari nasi berlauk Indonesia, nasi padang lah, nasi lauk biasa tu kan, makanan kat sini. Harga tak sure.
Yang tu macam shawl dia tu kan, yang siang punya shawl tu kalau 400 tapi kat sini 50 je. Oh cantiknya Manila. How much is this one? 350. Gua labuh sikit cantik ni. Dengan seluar cantik lah juga. Dia 42 lah sikit. Okay, so lepas keluar daripada apa tadi tu? Puntrong ke apa tadi tu. Lepas tu kita datang ke Indra Square lalu peraturan tu balik kan. So Indra Square ni banyak peniaga India. Jadi baju-baju dia pun tak up to date sangat. Jenis baju budak dan dewasa dia pun macam terlalu biasa. Daripada oriented sana dia tak macam kedai lain kita masuk, dia macam up to date sikit. Yang ni macam bagi aku macam backdated sikit baju-baju dia. Dan harga dia agak mahal bagi aku. This also 250. Oh 400. 400 lah yang ni. Lagi 340. Oh 240. Yeah. Cantik lah. How much? 1,700 baht. 1,700. 170 pula. Oh cantik lah. Cantik juga. Same price. 2,000? 2,400. 2,400. Nak yang ni. So now kita nak pergi hotel balik. Kita nak check in dulu jap. Lepas tu kita nak solat. So nanti kita keluar balik. Singgah beli buah jap kat dia orang. Okay, so kita dah settle check in. Aku ingat nak turun dengan pukul 2 sebab tadi yang reset yang tua sikit tu dia macam garang. So, yang ada orang lelaki tegur kan. Oh, kena tap. Sebab yang tua tu dia macam garang sikit kan. Dia kata macam aku tak boleh check in hours sikit tak kata. Pukul 2 macam tu. Lepas tu dia tunggu je lah pukul 2. Lepas ada macam staff lelaki sampai tanya you waiting for check in lah. Lepas tu dia betul kata bilik dah ready. So aku pergi ambil kunci. Kalau tahu tak payah tunggu lama sangat sampai pukul 2. Perempuan biasa memang tak relax sikit. Dia dapat bilik level 9 untuk 2 malam. Cakap pukul 12. So kita dah pindah bilik. So di bilik kita untuk 3 malam. Koridor yang lebih terang dan bilik pun lebih bersih dan lebih selesa. Taklah macam yang dekat sana tu. Okey kat sana tapi kat sini okey lagi. So kita nak yang okey lagi. So ni katil triple bed. Nanti kita alihkan tu, kita merge dua katil ni. Email kat situ. Tilam dia nampak lebih empuk. Malam tak ada spring. So ni wardrobe dia dekat sini. Ni TV. TV kecil lah. It's not a problem TV sebab tak tengok TV pun. Diorang je tengok TV. So yang ni dia punya bilik air. Bilik air dia lebih besar dan lebih selesa. Ada bidet. So pilihan yang baik untuk tukar hotel baru. So kita akan 2 malam kat sini. Nanti malam 11 baru kita akan tidur dekat dengan airport. So happy. So dia punya ni basic je. Dia tak ada dressing table, tak ada. Dia ada macam ni je. Tapi dia ada cermin yang besar kat sini. Betul-betul facing dengan pintu toilet. Lepas tu tengok router dia letak macam tu je. So peti ais lah dan kerusi. Complimentary dia punya ni ada. Tahulah green tea ke apa. Coffee mate dan biasa dia ada Nescafe. Bilik dia besar sikit lah. Yang ni 340 square feet. Yang sana 240 square feet. Okay, so sekarang kita ke tengah tour kita punya boat. Dalam 2 minit lagi dia sampai. Kita nak naik boat pergi ke Masjid Harun dekat Center Bangkok. Yang belah sini betul-betul sebelah Bayuk Sky Hotel tu, ni semua lorong-lorong kedai India, kedai makan India, kedai India semua. Nama kedai semua nama India. Cuma tu lah, bila kedai India ni kan, dia letak harga macam tengok dekat pasar tadi, sekali letak mahal betul. So, kita dah sampai dekat Masjid Harun. Yang orang cakap makanan kat sini sedap kan. Dia tutup pukul 5 tau. Sekarang pukul 4. Sebab tadi susah sangat dapat boat. Dapat 2-3 kali kan tukar driver. Lepas tu tunggu orang betulkan peti safe pula. Dia kata nak datang tak datang-datang. So, dah bazir masa. So, nak masuk di lorong ni tadi, aku nampak rumah kayu yang sangat cantik. Dan dekat atas ni pun ada rumah kayu. Rumah kayu dia sama je macam rumah kayu kita. Tapi dia guna colour yang cantik. Macam atas ni colour purple. Tadi colour hijau. Cantik lah. So, now kita nak cari makan je. Biasanya kat area masjid kan memang senang nak jual makanan halal kan. So, kita nak makan kat sini. Lorong kedai makan itu macam lorong kedai makan yang dibuka daripada rumah orang lah, macam tu. So sekarang ni kita tengah lalu dekat lorong belakang rumah orang untuk pergi ke tempat tu. Aku pun tak sure kat mana. Mungkin dia dekat dengan masjid lah kot agaknya. Tengok menu ada apa. Order 2 lah. You sit down here. Buat satu yang tak pedas lah untuk dia orang boleh tak? Tak tahu dia buat dia punya pedas ke tak. Tapi untuk dia orang buat yang tak pedas lah. Ambil satu pedas tu tak. Ibu, ayah ambil arak dia kata. Green tea lah, matcha lah. Boleh. Dia email tak pernah tengok botol macam ni. Kau dah panggil botol lemonade. Dia tak pernah tengok. Dia ingat Haikal ambil arak. Dia cakap, what lu? You crazy? So, kedai kebanyakannya dah nak tutup lah. Sebab sini tutup pukul 5. Tapi akak ni je buka. So, kita order pad thai lah kat sini. Sebab kita memang nak try pad thai. Ada 2 je aku nak try. Pad thai ataupun pad kapau. So, kita try pad thai. Ui, pedas. Nanti diorang nak makan macam mana diorang?
Omelette tak ada. So sebab jadi kita nak pergi tempat lain, kita nak try makanan kat tempat lain. So kita order pad thai seafood. Ni pad thai seafood dia. Aku minta spicy sikit, risau pula aku. So yang ni yang kau nak tambah sayur sendiri lah. Aku tak boleh nampak togeng yang tu Chai. Letak macam tu je. Air kita ambil 2, green tea dengan honey lemon. So now tengah tunggu Haikal order dia punya oyster omelette. Kedai dia nama dia Hawa. Dia betul-betul hujung Masjid Harun hujung sana. Dia hujung belah sini. Sedap makan pad thai tu kat Siam ni. Mana-mana pun ada. Aku takut juga takut pedas. Tak apalah, macam mana dah order. Nampak macam banyak cerita tapi tak pedang apa. Macam setiap tempat yang kita try kan, pad thai dia macam rasa lain-lain. Terus makan dekat mana? Hotel pad thai. Lepas kita try pad thai yang satu lagi dekat yang kedai butik tu sedap juga kan. Yang tu dia dibalut dengan telur kan. Ini pad thai dia ni masak dengan cili, sambal ke apa macam tu. Sedap juga. Dan tiga-tiga tu rasa dia berbeza. Memang pad thai lah, tapi rasa dia lain. Not spicy? Pad thai dia yang ni harga 90 baht dan ni harga dia 80. Ni oyster omelette. Ni tak pedas, ni spicy sikit lah. Tapi tak pedas sangat pun, okey je. So kita nak try yang omelette pula. Vanilla. Pandai introduce nama sendiri. Nama apa? Vanilla Ariana Ice Cream dia juga. So orang terus pick up, oh vanilla macam tu. Oyster omelette. Banyaknya oyster dia. Banyak oyster dia. Ini makan dengan sos sebenarnya. Sos dia sos apa? Nak letak sikit boleh tak? Tak kat tepi tu. Boleh sama sos. You both will like it. Right, eat. Ni pamir. Okay, turn aku untuk try. Rasa dia macam mani-mani masam. Macam lain sikit lah. Betul lah Cik cakap. Macam kat kedai rasa dia lain. Tapi sedap. Dia macam manis-manis. Tapi kalau tempat kita tak manis sangat kot. Dia rare rasa pad thai dia. Susah tapi nak cakap. Dia sedap. sikit pun tak sama macam kuih goreng. Ada sotong, ada udang. Dah besar-besar Macam tau. terang. Potong dengan udang dia. Itu yang murah lah juga. Nanti korang datang lah. Biasa hari Jumaat memang sangat sibuk lah sebab hari Jumaat kan. Orang solat Jumaat kat sini. So kita orang datang ni dah hujung-hujung dah. So mungkin dia pun dia kata hari ni busy sangat dan order pun terlalu banyak masa Jumaat tu. Ni pun baru sempat rehat je. Dia buka pukul 9 pagi sampai pukul 5. So kalau datang Dia kata awal. 6 pun dah buka lah. Oh, pukul 6 pagi dah buka? Kamu ya dia buka. Sedap nak bayang? Buka lah. Thank you. Betul lah tadi. Salt, no spicy again. Salt. You try. I don't want spicy. You want spicy? No spicy. No spicy. I don't like spicy. Oh, tak pernah beli. Tak pernah makan. Dia may unlock satu achievement. Boleh buka benda tu pakai tu. Dia tanya nak buka macam mana? Nak buka pakai tangan tadi. Gila buka pakai tangan. Okay, aku nak try tanpa sos dulu. Sedap Sedap kan? Jarang. Dan oyster dia sangat banyak. Okay, banyak. Kan? Banyak tu. Ni susah nak jumpa tempat kita. Yang pad thai dah susah. Ni lagi susah. So kalau korang datang sini, jumpa oyster omelette, order je. Biasa kalau pergi pasar malam Cina lah. Kat Malaysia ada benda ni. Tapi untuk Melayu tak ada. So nak try version yang halal, yang Muslim buat, boleh datang sini. Kalau korang datang sini, try je. Aku ambil green tea. Green tea biasa ada jasmine. Hari ni aku tak tahu ada jasmine ke tak. Kalau ada jasmine, aku macam lemah sikit. Ada jasmine, very light tapi sedap. Dia kan oishi macam ni. Dia macam ada rasa honey lemon juga sikit kan. Tapi dia green tea. Ni biasa yang kita jumpa yang macam ni kan. Ni oishi juga kan. Oishi tapi dalam botol kaca. Dia letak benda ni kat sini, kita tambah sendiri. Nak letak rasa lemon nipis pun boleh. Tapi kalau aku suka rasa yang macam ni juga. Aku kucai dia free flow. Oh, dah. Habis tu, Yumi makan oyster omelette. Sedap? Buang duit sepujak. Ni aku yang habiskan. Tapi sebab kucai dah habis dah, aku suruh Haikal je lah habiskan. Terlalu sedap. Nak makan banyak tapi ni nak try benda lain pula. Bila kita makan benda macam ni, macam rasa macam tak cukup. Macam tu yang lagi sedap. Kenapa kita nak pergi bayar kat sana ke sini? I ambil. Makan seafood and drink too. Tu. It's okay, it's okay. Time to just. Thank you. Air dia RM2 je. Air dia 20 je. So tadi kita punya tu 90 pad thai, 80 oyster omelette. Lepas tu dia punya air tu 120 baht. Lepas tu 210 sebab kita 220 kan. Cakap tak yalah pula akan balance sebab 10 je pun kan. Nice try okay kat sini sedap. Finish it all. Finish it all. Sedap tu. So kedai akak tu tadi kat corner situ kan. Opposite corner belah sini Embassy France. Dia France lah sebab embassy dia kan. Ni castle. Dia macam lukisan dia ni combination buildings dekat France dengan orang local Thai. Macam tu. Dia mix dua-dua. Ni Mona Lisa tak ada. Kenyang. Sedapnya. Sedap right? Cantik lah building kat sini. Tengok tu ada bangunan rasa kondo belakang ni tu. Dia punya balcony tu dia sama-sama balcony. Dia buat jadi satu fasad yang sangat cantik. Dia bukan dinding. Dia memang balcony dia yang curve. Balcony batu tu. Tahu lah batu ke besi. Aku nampak macam batu lah. So orang tadi guide Mandarin Oriental tu. Dia nak tergelak tengok vanilla. Sebab vanilla ni dia macam ni. Kalau dia kenyang dia akan menyanyi. Menyanyi yang sangat happy. So dia duduk menyanyi. Yang orang tergelak kat dia.
Sebab aku pakai tudung kan, dia bagilah salam Assalamualaikum. Lepas tu tanya pada mana dia cakap Melayu. Lepas tu cakap Melayu kan, Haikal pun cakap dengan dia, orang petani dia. So Haikal pun kecek Kelantan lah dengan dia. Macam very rare rumput orang cakap Melayu sini. Swim lah. Got water in front. We want to go to the shopping mall, so we have to swim, okay? Are you sure not? Ada. So dia ada 2 boat kat sini. Masa kita sampai dia kata nak bersih pusing sungai ni sungai apa aku tak tahulah ni. So dia kata kalau nak bersih pusing sejam 1,000 baht. Tapi kita nak pergi ke Icon Siam depan tu je. So dia kata tunggu kat sini. Kalau nak pergi Icon Siam tu, seorang 20 baht, vanilla pun kena bayar juga. Same. So kita dah naik boat dia. Boat dia yang colour merah ni. Tempat banyak tau boat kat sini. Kita orang macam tak tahu boat mana satu. Dia dah jalan dah cepat gila. Masuk tak payah bayar lagi, terus masuk je. Aku tak tahu bayar kat mana, mungkin bayar kat sana ke apa. Sebab dia cross kejap je pun ni. Bayilah takut ada buaya je. So yang boat depan kita ni Mandarin Oriental punya boat. Tu kan Mandarin Oriental belakang sebelah France Embassy tu kan. So dia orang provide boat untuk pergi ke Icon Siam tu. Ni kawasan kawasan building lama dah bangunan kolonial. So kebanyakan hotel-hotel keliling ni semua hotel-hotel 5 star tau. Ada Shangri-La, ada Mandarin Oriental. Maksud dia peninsula tu pun nampak macam cantik juga hotel dia. So di hotel-hotel high end dia duduk area sini kat Icon Siam. Hotel-hotel low end dia duduk kat belah Peraturan tadi macam hotel kita tu. Careful. 10 baht je. Tadi orang tu kata 20 baht. So 10 baht je untuk cross tu. Menarik lah juga. Bagi 100 dia pulangkan balik 60. Padahal kita ada je 40 tadi. So my next mission apa? My next mission, take back my phone. Where we want to go? We want to eat. Enough lah. Later my tummy hurts pula. So ada 400 meter lagi untuk berjalan ke Icon Siam tu. Kalah boat yang pada Mandarin Oriental ke hotel-hotel lain tu. Dia terus sampai dekat JT betul-betul depan Icon Siam. Tapi sebab kita punya boat 10 baht je. 10 baht tu macam RM20 sen. Jalan sikit jauh. 400 meter lagi. Berbalik lah. Cuba dah turun. Nak balik Pat Thai aku tadi. Washing machine yang biasa tu, tapi dia boleh tambah machine coins tapi tu. Dia basuh RM4, 40 baht. So kita orang kan selalu dapat orang DM kan cakap suruh buka trip kan. So boleh imagine tak kalau korang ikut trip kita orang punya trip macam ni tau. Naik boat, jalan 400 meter. Sebab kalau buat trip yang fun and easy, tak fun lah, tak best lah untuk kita orang nak tak adventure. So nak ke ikut trip macam ni, sebab tu lah tak boleh buka trip. Sebab tak boleh nak kata semua orang punya needs sama macam tu. Sebab kita orang memang macam ni lah. Jom, sambung makan. Let's check back. So masuk entrance dia scan macam tu je, macam apa Palang Airport tu, tapi dia tak check back code. So tadi kedai buah, ni kedai Tangpulu. Strawberry chocolate dia 200 baht. Yelah tak nampak ni, bayar nampak terliur ni. So first kita beli strawberry chocolate, harga dia 200. 200 tu RM20. Mahal sebenarnya, tapi tak tahulah kenapa tiba-tiba rasa murah. Ambil. Thank you. Panas. Kita kan jalan 400 meter tadi, aku masuk mall, aku expect dia sejuk macam mall kita, tapi tak sejuk. Aku rasa bukan sebab airport dia tak sejuk, tapi ramai orang. So kita beli strawberry, nak try jap. Sabar. Biasa. Kita bayar RM20. Boleh lah. RM2 lah. 20 baht baru RM2. Ni RM200 RM2 lah. 20 baht sama dengan RM20. 20 baht baru RM2. Ya ke? Kau tak terkejut awak nak beli hadiah macam ni? Ya ke? Ada orang tak pandai mengira. RM2. Harga kata ingat RM2. RM20. Tak tahan saja. Mana tahu ingat kau macam tak apalah 20. Dia dah start keras-keras sikit. Masih biasa. Muka orang tak pandai convert ni. Aku macam tengok dia sampai-sampai dia terus nak beli. Aku macam dia nak beli je lah. Dia tak semua kedai halal kat sini. Tak salah aku ada macam 6-7 kedai je yang halal. Tapi boleh tak tengok semua makanan dia ni. Pulut mango. Pulut mango nak makan boleh kot. Sebab pulut santan dengan mango je pun tengok ada 3 colour. Ni Cayenne, honey green tea fresh made 60. Cayenne semua 60. Harga sama je semua. Boba dia kot, jelly dia. Dia tengah buah dalam tu. Macam cincau cincau. Hidung aku ni hidung macam anjing G9. Aku lalu je kat kawasan ni, aku boleh lipas. Plus minus. Ini bukan negatif ya, just nak bagi tahu, nak share je. Lepas tu kita tengok meja juga. Sebab meja dia macam tak banyak sangat dan orang sangat ramai hari ni. Kalau ada tempat kita duduk terus, masa baru kita pergi beli. Masuk je entrance dia tu. Kalau kita mall kita yang bawah semua kedai-kedai high end ke apa dia tak. Dia masuk je bawah entrance dia memang terus makanan. Pokok dia tu kat ground floor. So menarik lah, masuk-masuk rasa nak makan. Kalau orang tak nak beli benda lain pun orang akan makan dulu bila masuk. So daripada entrance tu, tapi ni ada macam replika food. Lepas tu ada jambatan di sini. So kita nak pergi tengok belah sana ada banyak lagi makanan dia
orang jual. First time tengok grill sweet stingray. Biasa ikan masin, ni stingray. Ni ada stok durian. Haikal nak suruh aku try durian, tapi aku tak tahu nak try yang mana sebab dia kata durian Siam lagi sedap durian kita. Cuma orang Siam ni dia suka makan durian yang keras. Kalau kita kan suka makan macam yang isi dia lembut sikit kan. Kat sini style keras. So dia punya harga kat sini, kalau yang ni yang montong ni 150, ayam 2,5, Musang King 300 baht untuk 100 gram. Lepas tu yang atas tu black tone 350. Air kelapa dia 90 baht. Nanti kita pusing dulu, cari meja dulu. Ni nak air kelapa. Banyak sangat durian ni, terliur pula aku. Dia punya omelette macam kita makan tadi tu, tapi yang kat sini dia style hancurkan. Dia dah masak-masak dia hancurkan. Yang kita makan tadi tu dia tak hancurkan, dia bagi terus satu. So harga kat sini mahal lah sikit. Oyster omelette dia harga 180. Tadi kita makan kan 80 je kan. Tadi tu sedap, memang sedap betul. Tu kedai tom yum halal kot sebab ada orang pakai tudung, tapi aku tak nampak logo halal lagi. Ramai weh orang kat dalam ni. Kau dapat meja datang macam ni memang rezeki lah. So tadi kita dah makan oyster omelette. The best way memang kena try dekat kedai-kedai tepi jalan lah, baru macam pure sikit rasa dia kan. Tapi make sure kedai tu hygiene dan bersih. Kedai akak tadi tu bersih. So kat dalam ni mungkin sedap juga, tapi harga dia harga mall lah, mahal lah sikit. Tengok dia punya cawan dia macam air kelapa tadi tu, dia style letak macam ni. Dia letak rotan okey. Harga 1 baht dia tu dah termasuk sekali dengan harga rotan dia. Oi, laju. Boat noodles. Kita dah makan boat noodle abang misai, so aku tak rasa nak try boat noodle dah kat sini. Aku punya wishlist dah tick dah. Kat sini boat noodle dia start dengan harga 100 baht. Ni seafood pad thai. Kering lah, tak nampak udang pun, tak nampak sotong pun. Tengok udang atas meja dia, besar betul. Cayenne aku dah jumpa yang sedap kat mana, 30 baht. Pad thai pun dah makan yang sedap. Oh, ada beef noodle halal. Baru cakap tak nak makan noodle, ada halal pula. Makanlah balik. So ni ada beef noodle halal, harga dia 100 baht. So ada dua kedai halal. Sebelah tu beef noodle, atau sebelah ni nasi ayam. Ni ada kedai halal, tapi ni kedai air je. Halal pun jangan order Milo Israel. Kalau kita beli macam ni tadi baru 120. Makan seorang satu sebab nak rasa-rasa je kan. Kalau tak ada meja, orang makan berdiri macam tu je. Buaya lah. Buaya kau kedai ni tengah bakar ni. Real okey. Buaya golek. Alligator sebab mulut dia V ke U tu? V ni buaya lah, bukan alligator lah. Crocodile ni. Crocodile's mouth is V, alligator mouth is U. So this one V, it means it's crocodile. You want to touch the teeth? Kan? Touch lah. Touch. Kedai ni ada halal juga. Yang ni pun halal. Tapi yang ni halal Indian food. Ada naan. Yang ni halal dia ada sausage. Ni macam cucuk-cucuk punya halal. Ni dia ada durian sedikit dah. Aku baru nak beli tu. Tapi tengok ada lalat pula. Ada pusing-pusing tak dia. Ni ada satu lagi kedai halal. Yang ni dia jual sup-sup juga. Dia ada tom yum. Ni ada pak karpau. Pak karpau dia 150. First sebab kita jumpa meja. Sekarang susah dapat meja. Kita dapat meja yang belah belakang sini. So Imin nak air kelapa. So kita beli air kelapa. Air kelapa dia 80 baht dia ni. Lepas aku beli aiskrim kelapa. Ni ada aiskrim kelapa. Aiskrim kelapa dia start 20 baht. Kalau dalam cup 40. Kalau yang ada 3 topping 80. Nak try mana? Sebab kita nak try je kan. Yang ni baru 20 baht. Sebab dia ada yang dalam waffle cone. Tak nak. Kita nak yang biasa nak try. Memang aiskrim kelapa sedap gila. 9/10. Dah lah murah sedap. Banyak tu 20. Sedap kan? Mami punya okay? You want? I like coconut bite. It's yummy but I love it. So yang ni Haikal beli beef noodle yang dekat akak halal tu. Cakap Kelantan Haikal cakap. Nak 100 ke 140? Baik, Zak apa? Kalau 100 boleh pilih 4 topping saja. Kalau 140 saya dapat Campur lah semua. 140 lah. Oh, kita nak try beef noodle dia. Rasa macam kuah mi celup. Yang ni glass noodle. Dia macam comfort food. Rasa dia terlalu light tapi cukup rasa. Macam tu. Sangat sedap. Then the second one Haikal beli. Hello. This one how much? You take one? Yeah, take away. Okay, thank you. Mango sticky rice. So colorful. Ni ada ni, dia memang colour-colour. Aku tak sure lah ada flavour ke tak. So kita try. Ni dia bagi santan dalam bentuk macam ni. Santan dia cair sikit. Dulu masa aku datang sini, masa aku form tu, bulu hitam ni, dia jual benda ni dalam buluh. So dia keluarkan pada buluh tu dah ada benda ni ya. Memang sangat sedap makan macam tu ya. Rasa manis sama. Ni semua sama, colour je lain. Santan dia kalau buat punya santan kita yang pekat ke sedap. Kalau santan dia manis, sebab pulut dia ni dah manis tak? Aku boleh bagi kredit effort dia untuk buat benda ni ada colour. So bila buat dia ada colour, dia letak sikit-sikit. So sebenarnya pulut dia tu sikit je sebenarnya. Macam tu. Tapi tak ada compare dengan luar. Tapi untuk harga mall okey lagi kot macam ni kan. Mango dia tak? Mango memang tak lawan. So you want some more not? I want. Dia kata dia nak, maksudnya sedap. So dia kata no thanks. No thanks maksudnya benda tu tak sedap. Tapi dia nak ambil hati kita, dia cakap sedap. Tapi kalau dia kata yes I want, maksudnya benda tu sedap lah. Tadi terlupa nak letak benda ni. Dalam ni dia ada macam kerak-keruk dia tu. Haikal kata bila makan dalam kerak-keruk itu macam turning point. Memang kena makan dengan benda tu. Benda apa ni
Sudah tak ada stok. Kena makan pulut dengan benda tu je mana sedap. Tak payah makan dengan mango. Tadi dia kata tak nak try. Aku suruh try ke tak apa tak nak. Tiba, aku suruh try sekali dah masuk suapan yang ketiga. Besar betul. Sebab dia cakap tadi oyster omelette tu lagi sedap. Tak boleh move on. So kita kan ambil food untuk rasa-rasa je kan. So vanilla dah habiskan. Mango sticky rice. So sekarang ni dia tengah habiskan ni pula. Beef noodle. Nampak ya macam ni. Makan banyak ni. Walaupun dia makan tergoyang-goyang macam tu. Kita memang tunggu je lah dia makan. Sebab dia memang akan habiskan. Ini tengah habiskan air kelapa. Saya tengah menikmati pemandangan di hadapan saya. Yang ni. So kat sini makan. Sini ada juga apa panggil? Souvenir. Samalah. Ni dia jual RM590 dalam RM65 macam tu. Aku beli kat Manila hari tu dalam RM38 dekat Danang. So sekarang kita nak naik boat untuk pergi ke Asiatik pula. Kat sini ramai gila orang tengah beratur. So aku cakap kita pun kena line up sebab kotak nanti panjang sangat. So ni memang tempat-tempat naik boat ada banyak kan. Aku cakap ada banyak boat kat sini kan. So daripada Icon Siam nak pergi ke Asiatik tu naik boat 40 baht orang. So Baila pun kena bayar. Jarak dia 6 kilo. So experience yes lah. Tapi kalau nak jimat aku rasa naik boat cukup BOLT boat. So orang ni dah turun kat belah sini. So kita beratur kat sini untuk naik belah sini. So kita akan naik boat tu. Kalau awak dapat lah duduk atas. Kalau tak dapat duduk atas kita duduk bawah lah. Kena halau beratur balik sebab boat penuh. Tadi dia suruh pergi depan tapi penuh pula. Okay, so kita dah naik dah dalam boat ni. Dia panggil Chao Phraya punya boat. Ni sungai kita lalu tadi. Nama dia Sungai Chao Phraya. So kita nak pergi ke Asiatik. Harga tiket dia 40 baht. Jadi dua layer lah atas dengan bawah. Tapi atas dah penuh. So kita masuk lambat tadi sebab orang lain semua potong queue. So kita duduk bawah je lah. Free sitting. Ramai gila weh pakai baju putih. Kalau pergi masjid tadi nampak putih macam dia akan lari. Okay, so lepas 20 minit naik boat cruise tadi tu, kita sampai dekat Asiatik. Asiatik ni dia sebenarnya satu mall, open air punya mall. Dalam dia ada 1,500 kedai dan 40 buah kedai makan. Dia memang buat konsep open air sebab dia nak macam mimik dulu-dulu punya kawasan maritime tu, kawasan perairan dengan kawasan diorang punya trade. Dan dekat dalam mall ni dia terbahagi kepada 4 bahagian. Satu waterfront, lepas tu ada factory, lepas tu ada town square, dengan satu lagi Chariang Krung. Chariang Krung tu maksud dia dekat Bangkok ni ada satu tempat nama Chariang Krung. Jalan apa panggil apa? Jalan macam kita ni pave punya road tu sebab masa tu first memang Raja Bangkok buat time tu untuk majukan dia punya logistik lah. Kita nak explore kawasan dalam ni. Banyak gila kedai. Ada tu Takono Land. Seaweed tu. Yang sedap tu. So tempat ni dia buka tahun 2012. Tahun 2011 ada satu movie release tajuk dia The Billionaire. The Billionaire tu cerita pasal Takono ni punya owner. Aku rasa movie Siam tu memang sangat-sangat best and amazed lah aku macam dia grow dia punya Takono ni. So Takono ni macam dah belas tahun ke macam tu juga dalam market dan dia masuk Malaysia semua masuk. Yang tak pernah tengok lagi cerita The Billionaire tu kena tengok sebab cerita best sangat true story. So untuk tahun 2025 dia start buka pukul 12 tengah hari sampai pukul 12 malam. Lepas tu kita orang kan tadi naik boat dari sana 40 baht kan. Nak guna boat free. Daripada Asiatik ni pergi ke Satun tu free. Tapi sangat ramai orang. If you don't mind to pay 40 baht tu, bayar je lah 40 baht sebab tak ramai orang. Kau tak kena queue panjang gila dan agak bazir masa lah sikit. So datang je daripada Icon Siam tu datang je sini terus. Kalau sini ke sana memang kena queue panjang sebab boat yang free tu daripada pukul 4 petang sampai pukul 11.30 malam. So sebab konsep dia open air, kena expect dia tak berangin lah sikit malam. Kita kat negara Asia kot kan. Tapi kalau nak sejuk masuk je kedai-kedai macam Miniso ke apa tu ambil aircon, so keluar balik. Kat dalam ada 1,500 kedai. Aku tak sure berapa lama boleh habis. So, mungkin kena datang pukul 12 tu. Tapi panas lah pukul 12 datang pukul 4 tak panas sangat. So jalan lah sampai malam pusing semua 1,500 kedai ni. So dekat Asiatik ni ada satu kedai halal nama dia Pranakon. Kita tengok menu dia harga macam ni. Aku rasa tak mahal sangat pun. King roll 100, gelas noodle 200.5 dan harga menu dia aku tengok macam murah lah juga. Pad Thai dia 90 macam kita makan tadi tu. Lepas tu kalau macam siakap sweet sour ke apa tu 400 baht. Sebab dia kat dalam tempat yang macam ni kan. So boleh consider murah lah. At least kalau datang kat tempat macam ni ada option untuk makan makanan halal. Tak adalah kita dah pergi tempat lain ke apa. Sedap tak sure. Tapi aircon dia sejuk dan selesa. Untuk datang makan boleh explore. Ada banyak kan kedai. Ni
ni lah kena stop sekejap. So kat sini pun ada halal tapi ni air lah. So daripada belah luar ni opposite dengan KFC, kat tepi tu ada kedai makanan halal juga tapi kedai makanan halal India lah. So kalau tanya aku dah datang sini kenapa nak try makanan India? Makanan India yang halal kat Malaysia pun ada. So makanlah makanan signature dia, makanlah makanan Siam, makanan Thai. Ni daripada side satu lagi kita dah keluar daripada kat dalam tu, kita jalan keluar. Lepas tu kita pusing kot luar. So kita masuk sini pula. Tengah jalan-jalan jumpa sajat pula kat sini. Ni kedai Kosto Taiyaki ni pun ada halal juga. Ni dia punya Ferris wheel. Chunks ni harga kata company Ara ni. So sebelah Ferris wheel ni, sebelah dia ni Mystery Mansion, rumah hantu. Dah lama kita tak naik rumah hantu kan. Sebelum ni kan kalau kat Funfair kan selalu ada. Ni kat sini ada. Kalau Ferris wheel tadi 500 baht. Kita tengok rumah hantu berapa. Kita nak bawa Imi Haras. Imi Haras tadi tidur tepi tingkap. So jadi harga dia 300 baht je. Tapi budak ada 120 tak boleh masuk. Ukur dululah vanilla berapa. Nak ukur vanilla je. Lepas ke tak? Alah tak lepas vanilla sekontot. Alah sayangnya vanilla tak cukup tinggi. Tinggi. So kita dah habis pusing kawasan Asiatik. Taklah pusing exactly satu kedai tapi dah go through semua kawasan dia yang besar ni. So last kali tadi aku dengan Vailan naik carousel. First time in my life naik carousel yang sangatlah laju. Dah lah laju. Carousel dia naik tinggi gila. Lepas tu laju. Naik turun tu macam apa? Bumpy betul. Tak pernah lagi naik carousel laju macam ni. Hold properly. Carousel dia harga 150. Aku nak masuk rumah hantu tapi sebab Vailan tak lepas. Aku suruh aku naik dengan Imi. Tak nak lah aku naik dengan Imi. Aku penakut. Baru naik dengan Imi yang penakut ni. Tak ada apa nanti kat dalam tu. So kita dah habis pusing. Sekarang pun dah pukul 8 lebih. Kita nak rehat balik hotel sebab esok kita nak keluar pagi. So jumpa esok. Bye. Oh, sebab kita kan nak makan terus. So, dia tuanglah santan terus atas ni. Thank you. Yang kena makan ni aku seorang lah. Sebab Haikal dengan budak-budak dia semua tak makan. 50 baht.